Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, makan alhamdulillah. Tapi dia terus makan. Alhamdulillah, ada rezeki aku makan. Dia flying sikit. Assalamualaikum. Alright geng, alhamdulillah. Sekian lama aku tak kasih haruan geng, disebabkan sibuk masa yang terhad. So petang ni aku sempatkan jugalah dekat spot ni geng. Spot yang paling dekat dengan rumah aku. So alhamdulillah aku dah berjaya start seekor tadi geng. Dekat spot kapet dengan menggunakan Softro FG Craft 2. Jadi geng, aku nak sambung lagi kas. So kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton video ni, aku cakap ribuan terima kasih. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe dulu channel ni geng. Semoga channel aku berkembang. So sudi-sudi jugalah tekan link yang ada dekat video ni. So geng, aku nak sambung kas lagi. So korang teruskan menonton, stay tune. Terima kasih geng, jom sembat. 6.31 6.31 geng, baru sampai spot. Berapa lama tak boleh mancing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah masa yang lewat, aku layan dekat spot ni je lah. Spot dekat dengan rumah aku ni geng. Ni pun kalau air tak cetik, nampak gaya macam cetik. Entahlah. Hayya. Try tengok tengok sini. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya. Kerja aku pun sibuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tak ada haruan di sini ni? Ada ke tak ada? Kalau ada, mari makan di saprok. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Try pindah sini. Sana tadi tak ada. Ini pun tak tahulah apa cerita. Try terbalik. Allahu Akbar. Tepu. Hayya. Di manakah engkau haruan? Namun ada situ, sambarlah umpan ni. Aduh. Okey geng, betul makan. Alhamdulillah. Akhirnya lama tak tarik. Boleh tahan juga saiz geng. Mantap. Relax lah. Alhamdulillah, saiz siluk geng. Kan ada tu situ tu. Astagfirullahaladzim. Padu. Allah Akbar. Alright geng, alhamdulillah ada strike pertama. So kita cari, aku nak cari strike kedua. Ni dia Softro FG Craft 2. Memang tak pernah mengecewakan aku. So geng, try lagi balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada saiz tu tadi,
mestilah ada saiz, mestilah ada rakan-rakan dia yang lain kan. Try pujuk lagi. Nampaknya daripada cara ikan haruan tu ambil tadi, ikan kurang aktif. Dia ambil slow je. Jadi aku nak kena pujuk dia dengan slow juga. Harap mau orang makan. Mari. Sekarang dah pukul 7 ni. Aku ada masa lebih kurang 20 minit je lagi sebelum masuk waktu maghrib. Mari Haruan, mari. Makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masa tak banyak sekarang geng, aku nak casting. Aku nak cari ikan pun terhad, kerja sibuk, uruskan anak-anak lagi. Ni curi-curi je lah masa ni. Curi masa aku sampai tadi pun 6.30 kat spot ni. Apa boleh buat, yang wajib kena diutamakan dulu geng. Casting ni memanglah cari rezeki, tapi ada lagi perkara yang perlu diutamakan. Gitu. Try belakang ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Ayuha lagi. Sambar lagi umpan aku ni Haruan. Right, geng. Tadi depan tu dia follow, lepas tu dia sambar tak kena. Aku dah try pakai CF trompet. Ni trompet geng, 2.5 cm. Tengok macam mana. Dia trigger tak? Bismillahirrahmanirrahim. Sup. Tengok agak-agak Haruan trigger tak dengan umpan bising ni. Ikannya ada geng, ikannya ada, tapi tak seaktif. Try pujuk. Try pujuk. Kok ada rezeki. Kena geng. Oi, alah lucut. Haiya. Kecil lah geng. Astaghfirullahalazim. Kena scam aku dengan ombak dia. Ingatkan besar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil rupanya geng. 2 kali dah aku lucut. Satu pakai soft rock, satu pakai CF. Tak jadi hanya. Kecil tadi makan. Dia makan pun tak perasan. Kecil sangat. Tapi takkanlah itu yang buat ombak. Bismillahirrahmanirrahim. Try sini pula lagi geng, sebelum balik. Kok ada kan rezeki aku. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Haruan, mari. Seekor je lagi. Cukup lah untuk petang ni. Pum. Tak kena, kecil. Tak sekolah ni. Alamak lucut lah, sia-sia bongok lah. Astagfirullahalazim. Aduh, dah dimakan, dilepaskan pula. Apa hal lah.
Oh. Allahu Akbar. Dia makan ke depan sini rupanya. Ya Allah, kasar bhai. Astagfirullahaladzim. Makan lagi tak? Tuh. Oh, jatuh terus makan. Alhamdulillah, ada rezeki aku nak. Oh, dia flying kid Dia fly. Alhamdulillah, jatuh depan muka dia, geng. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur. Alhamdulillah ada rezeki aku. Betul-betul last minute. Alright geng, alhamdulillah syukur. Strike last. Saiz elok geng, boleh tapau. Mantap. Alright geng, alhamdulillah geng. Betul-betul last minute geng dia bagi. Syukur ada juga rezeki aku geng. Bawa balik 2 ekor ikan haruan. Walaupun bertubi-tubi jugalah aku terlucut tadi geng. Yang last sebelum aku strike ni ada last atau kurang 4 ikan dia agak saiz juga. Tapi tak apalah, bukan rezeki. Yang rezekinya yang di bawah kaki aku ni. Alright geng, so alhamdulillah syukur spot ni dah ada haruan balik. Spot dah cantik macam dulu. Kalau dulu dia rosak sebab air masih masuk. Jadi aku harap spot ni akan terus cantik macam dulu-dulu juga. So geng, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton video ini dan sentiasa support channel AIC. Terima kasih banyak-banyak. Yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe geng. Dan kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom sembat.